Jumpa menikmati juadah, merapatkan silaturahim, mengeratkan hubungan sesama kita. Tapi saya juga telah minta supaya pasukan Finas mendapat pandangan dari semua pemain industri mengenai beberapa cadangan yang sedang dibincang dan akan diutarakan, akan dibawa ke Parlimen untuk memantapkan lagi Akta Finas. Saya nampak ramai kawan-kawan. Saya nampak Dato' Ahmad Tamimi ada, ni ada ramai. Hasan Talib ada, saya nampak ramai kawan-kawan yang ada pada hari ini. Jadi you are here as well. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan semua dapat berikan maklum balas kepada Finas, kerana kita dapati secara umumnya akta ini perlu kita update dengan beberapa perkara supaya ia boleh menepani perubahan-perubahan yang sedang berlaku dalam industri. Masa yang sama, saya tak nak berlaku satu keadaan kita bergerak terlalu pantas ke depan dan kita tinggalkan para veteran. Jadi tadi dalam polling room sebelum kita melangkah masuk ke Dewan, saya tegaskan bahawa dalam beberapa perkara saya minta supaya Finas dan juga RTM meneliti supaya bagi projek-projek yang akan datang, bagi pemberian dana, grant dan sebagainya di masa depan, perlu ada satu elemen di mana dimasukkan, diterapkan, dilibatkan para veteran sebagai para pelakon dalam filem-filem yang akan dihasilkan. Saya juga minta supaya pihak Finas meneliti secara keseluruhan aspek kebajikan. Ada beberapa perkara saya akan sebut, tapi dia bukan sekadar wang ringgit, bukan sekadar pekerjaan, tapi lebih dari itu. Saya ada ramai kawan-kawan dalam bidang ini. Anti Fatih ada, ramai kawan-kawan yang dalam bidang ini. Kalau kawan-kawan yang in the golden years of your life, at the prime of your life, masa muka dan suara boleh jual, insya-Allah pendapatannya tinggi. Tapi oftentimes kita, if you don't make hay while the sun is shining, if you don't have a nest egg, tak simpan sesuatu untuk hari kemudian, seringkali bila tiba masa payah dan susah, dan kita nak elak di masa depan perkara yang sama berlaku, terutama kepada anak-anak muda yang berminat berkecimpung dalam bidang ini. Selain itu, kementerian kerajaan, saya sendiri menginsafi bahawa for a fact nobody shoots on film anymore. Orang tak guna dah 35mm. Hari ini di setengah negara orang tak bercakap tentang a full feature short film. In some countries macam China, dah ada satu format baru yang dikenali sebagai micro drama, less than a minute an episode. Kalau dulu kita pergi ke Pawagam, Kobili tak ada kan? Kawan-kawan dari Mafia ada? Ini sudah pasti ada. Kawan-kawan dari Mafia ada. Realitinya pada hari ini orang tidak hanya pergi ke Pawagam untuk menonton. Orang tak hanya melihat di kaca televisyen. Tapi pola perubahan terutama dengan Gen Z, Gen Alpha, bermakna kita juga perlu bersiap sedia. Apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya the great disruption yang berlaku dalam dunia IT dengan AI-nya, dengan OTT-nya, kita bersedia untuk mendepani. Malah lebih baik kalau kita boleh mengambil kesempatan. Jadi insya-Allah saya minta agar
keseluruhan input, pandangan, saranan, cadangan dari para pemain industri, termasuk cendekiawan, para intelektual dan akademik. Ini diambil kira, dimasukkan, diterapkan dalam cadangan pindaan Akta Finas yang kita harap dapat dibentang di Parlimen seawal Julai 2025. Jadi kalau kita dapat bentang, bermaksud insya-Allah sebelum hujung tahun dia boleh berkuasa dan beberapa perkara yang kita bincangkan dapat menjadi realiti. Kita harap pindaan ini dapat mempertimbang perluasan skop kawal selia Finas, memastikan urus takbir Finas itu sendiri dikukuhkan dan juga fungsi Finas ada sedikit perubahan supaya dia kekal relevan dan berkesan. Hari ini juga kita insya-Allah akan menyaksikan pelancaran rasmi GAFIMA, yakni Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia yang ditubuhkan pada 21 Ogos 2023 dan kini diiktiraf oleh Finas sebagai Gabungan Indo-Industri. GAFIMA telah menghimpunkan lebih 16 buah persatuan dari kalangan penerbit, pengarah, pekerja teknikal, animator, penulis skrip, post production dan banyak lagi bawah satu badan yang bersifat kolektif yang berhasrat untuk memperjuangkan hak kebajikan dan pembangunan industri. Saya juga sambut baik sesi MOU di antara GAFIMA dan Finas sebagai komitmen bersama untuk berkukuh dasar-dasar industri. Tuan-tuan dan puan, satu inisiatif penting yang digerakkan oleh GAFIMA bersama Finas ialah program Pelindung, iaitu usaha menyeluruh untuk menyediakan perlindungan sosial kepada penggiat seni, khususnya pekerja bebas, kru produksi dan tenaga belakang tabir. Melalui kerjasama strategik dengan Perkeso dan KWSP, penggiat seni kini boleh menyertai skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Akta 789 serta Aisaraan KWSP tanpa had umur. Satu pelaburan jangka masa panjang demi masa depan dan kebajikan para pemain industri. Untuk menyokong inisiatif ini, saya dengan sukacitanya umumkan Finas akan menaja pembukaan akaun Aisaraan KWSP kepada 1,000 orang penggiat industri yang masih belum ada akaun KWSP. Kota ini dibuka sekarang sehingga September 2025 dan keutamaan akan diberi kepada penggiat yang belum ada akaun KWSP. Ini penting tuan-tuan dan puan, dan saya harap di kalangan para penerbit, production houses, kita perlu terapkan satu pemahaman di kalangan terutama anak-anak muda yang berminat berkecimpung. You must have some social protection, you must save for a rainy day. Setengah orang berkecimpung lama dalam bidang, setengah orang dari pentas drama tiba-tiba terjerumus ke dalam pentas politik macam Datuk Hans dengan saya. Datuk Afli pun dia menang katanya. Tapi kita harap dengan ada jaringan keselamatan sosial, Perkeso dan juga KWSP tidak lagi timbul isu-isu, terutama bagi cast and crew. Sekiranya apa-apa berlaku, there's some social protection. Saya juga ambil maklum kadang-kala dari semasa ke semasa ada rakan-rakan yang terlibat dalam bidang perfilman. Filem dah siap, filem dah ready nak tayang, tapi gaji cast and crew tak bayar. Jadi di atas pentas ini, sempena Syawal yang mulia ini dan Majlis Aidilfitri ini, saya ingin sampaikan sedikit pesanan kepada semua, terutama bagi penerima geran-geran dana kandungan kreatif ataupun di bawah FIMI. Kita perlu berlaku adil kepada mereka yang telah memungkinkan filem-filem kita berjaya.
disiapkan. Jadi kita perlu pastikan pekerja kita dibayar gaji mereka. Sekiranya tidak, Finas boleh mengambil beberapa tindakan. Dan kita telah mengambil tindakan terhadap dua filem yang the cast and crew mengadu mereka terima dana di KK. Filem dah siap, dah ada tarikh wajib tayang, tapi gaji pekerja tak dibayar. Jadi kita kena pastikan kita perlu berlaku adil. InsyaAllah kita juga ingin menyaksikan lebih banyak syarikat perfilman penggambaran memanfaatkan inisiatif seperti FIMI, kerana saya percaya ramai di sini yang telah berusahakan sekian lama. Mungkin tak banyak yang seusia dengan Scoop Production sebagai contoh, tapi harapan saya kita boleh menggalakkan lebih banyak syarikat-syarikat untuk memilih langkah melalui FIMI, di mana rebate akan diterima seusai filem itu siap dan insya-Allah sedia untuk ditayangkan. Ini kita nampak, saya juga telah berikan arahan kepada Datuk Han dan Datuk Azmi untuk meningkatkan pemahaman di kalangan bank-bank komersial, yang mana mereka perlu lihat hasil titik teluh anak-anak seni di negara kita boleh dijadikan sama ada aset ataupun boleh mereka menjadikan aset pelaburan. Kita tahu mungkin bukan itu semua filem, tapi sesetengah filem dia ada critical success and commercial success. Jadi di sini saya minta supaya Finas berusaha untuk merapatkan hubungan di antara para pelabur dengan penggiat industri. Ini semua penting demi kelestarian dan kemampanan industri kita. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Finas dan kepada tuan-tuan puan-puan. Sekiranya anda ada sebarang pesanan, makluman ataupun apa-apa yang ingin dititipkan, saya bersedia untuk mendengar. Tapi saya kena tegaskan, saya tidak boleh meluluskan projek. Saya tidak dibenarkan. Itu kalau nak lobby, lobby KSU ataupun Datuk Azmi. Tapi Datuk Azmi pun tak. Ya. Some of those days are over. Tapi yang kita nak lihat ialah kita nak menghasilkan di layar-layar perak dan juga di layar-layar peranti. Sekarang ni Mafi, kita dah tak cakap pasal layar perak dah, layar silikon. Yang mana cerita-cerita, kisah-kisah, pengalaman-pengalaman kita, wajah-wajah kita dapat ditayangkan yang akan memaknai masa depan Malaysia insya-Allah yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pelaksanaan 3, 2, 1. Kapal keliru kesatuan dengan pelbagai kerana dapat diselaraskan. Hal ini mencipta lebih banyak dan sokongan dari semua pihak sendiri adalah amat penting memastikan solusi rentas organisasi demi satu matlamat. Kafema, satu suara, satu perjuangan, satu industri. Masih karyawan industri
lagi sesi sumbangan.